Boleh buat tak? Ulang setiap hari, bersyukur setiap hari sampai anda menangis. Syukur Alhamdulillah. Boleh faham? Saya tak dapat apa-apa nama, protokol list ke apa ke bendanya, tak ada. Jadi yang dimuliakan pengurusi muslimah, pengacara majlis, tuan imam yang dah berangkat, seluruh yang kuasa penganjur dan paling utama calon-calon syurga yang sedang berada dalam lindungan Allah dengan pegangan Al-Quran dan mengharapkan khatam Quran ini bukan penamat. Khatam Quran ini sebagai pendorong untuk kita terus merasakan khatam satu bab, mengkaji satu bab, memahaminya satu bab, dan bab paling mahal ialah mengamalikan apa yang dibaca dari Al-Quran. Apa yang dipaham dari Al-Quran, apa yang ditadaburkan dari Al-Quran. Kita dah lama buat khatam Quran, kita dah lama baca Quran. Kira-kira macam muntah adalah kalau cerita nak muntah. Tetapi sayangnya hidup kita tak banyak berubah. Hidup kita tak banyak menjurus pada Al-Quran. Ini satu daripada kekurangan yang sedang kita alami, bahawa kita pegang Quran untuk baca. Habis baca tadarus. Habis tadarus, khatam Quran. Walaupun dibuat setiap bulan, tetapi inti utama Al-Quran tidak subur di jiwa. Muka kita masih masam, lidah kita masih kotor, mata kita masih sakit. Boleh faham? Jadi sekali lagi kita merayu pada semua yang sudah dipilih Allah hari ini untuk bersama-sama menamatkan menjalani satu daripada majlis yang Allah paling suka, iaitu khatam Quran. Tapi khatam baca, tak khatam faham. Sebab itu Al-Fatihah pun kita tak berapa faham. Apa sebab? Sebab itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Apa dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Entahlah. Ayat keberapa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Kena cari dulu. Contoh. Walaupun kita baca dia setiap hari. Paling sikit berapa kali? Banyak kalinya. Betul? Jadi mudah-mudahan hari ini dengan khatam Quran pagi ini, hari ini merupakan hari di mana kita lepas ini bukan sekadar sibuk untuk tadarus, tapi lebih sibuk untuk memahami apa makna yang ayat-ayat yang kita baca, supaya kita benar-benar mampu mengangkat Al-Quran masuk ke hati, mengangkat Al-Quran menjadi modal untuk hidup, dan paling utama menjadikan Al-Quran sebagai jambatan untuk sampai ke syurga Allah melalui titi sirah mustaqim, berada di alam kubur, dan akhirnya selesa dan mudah di mahsyar. Kerana Allah dah janji bahawa Al-Quran adalah penolong paling penting, paling awal. Dari alam barzah, Quran sudah bersama, sampai ke mahsyar, dan akhirnya sampai ke titi sirah mustaqim. Jadi kita nak Quran tu sampai ke mana dengan kita? Bantu kita sampai hak mana? Okay, jadi kita harapkan dengan menghatamkan hari ini membuat kita benar-benar bersemangat untuk menjadikan Al-Quran bahan bacaan, bahan belajar, bahan membina panduan hidup. Kalau panduan hidup tidak dipandukan dari Al-Quran dan Al-Quran tidak jadi sebahagian daripada tenaga paling besar dalam kehidupan,
perubahan paling besar dalam kehidupan, maka hal Quran tidak begitu membantu untuk kita bahagia menjadi seorang hamba Allah. Kita ngaku-ngaku hamba Allah tapi tak bahagia jadi hamba Allah. Betul ke tak? Sebab itu muka kita susah nak ceria. Lidah kita susah nak lembut. Perkataan kita susah nak senang. Betul ke tidak? Ni nunggu-nunggu ni bukan senang. Ustaz call, doktor dekat mana sekarang? Saya dari Shah Alam sampai ke sini. Hujan selebat-lebatnya. Kalau ikut semangat, tak ada semangat dah lah kat Sak Roma lah pukul berapa pun. Kerana hujannya sangat lebat dan perjalanannya sangat jauh. Jadi tak kira lah kau ikut nak marah lah kita kata. Tak kira lah Ustaz, yang penting saya sampai pukul berapa pun. Betul ke tidak? Tapi nak jaga lidah, nak jaga kekuatan, nak jaga semangat. Dan paling utama nak jaga ibadah. Kerana ibadah yang tidak melalui ujian-ujian, kita bimbang ibadahnya tidak sampai ke hati. Jadi terima kasih balik sekali lagi pada Ustaz yang memberikan ruang berharga ini untuk Umi bersama-sama. Dan pada Ketua Muslimah, nama tak tahu juga. Hatta dia kedekut benar dengan nama. Dengan pengusih dan akhirnya kepada semua karya yang dipilih Allah berada di rumah Allah pagi ini dan menjadikan hari ini hari terbaik, hari tahun baru yang mampu untuk mengubah diri kita jadi orang baru. Betul? Orang baru ke orang lama? Orang baru. Baru apanya? Tak tahu nak cakap. Yang penting baru jubahnya. Baru beli. Yang penting baru tudungnya. Sebab nak sedondon. Hati-hati dong. Sedangkan hatinya masih hati yang lama. Busuk hatinya masih terbau. Sakit hatinya terpapar di wajah. Betul atau tidak? Apa lambat sangat doktor ni? Marah tak kita menunggu? Penat tahu tak bersila ni? Banyak sebab untuk kita tidak gembira. Betul? Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Syukur Alhamdulillah kata Ilahi memberikan ruang bahagia. Merentas hujan lebat dan sempat sampai on time 9.45. Kalau mengikut jadual yang dibekalkan kepada Umi. Jadi tahniah kepada perempuan yang dipilih pagi ini. Juga tahniah pada pengusi yang menguruskannya dalam keadaan yang sangat baik. Dan paling utama, hari ini kita merupakan hari perayaan. Hari perayaan apa? Lahir kali kedua sebagai orang baru. Namanya tahun baru. Okay, kata nak hijrah ke mana? Tahun ini ataupun kita kata bulan Muharram, bulan paling besar harganya, paling mahal harganya, terutamanya ketika berapa Muharram. Jadi kalau kita kata orang Yahudi raya ataupun kita kata kenuri bahagia pada 10 Muharram, Nabi pesan pada kita, kamu berpuasalah pada 9, 10 dan 11. Apa hebatnya bulan Muharramnya? Kita dah tahu ke belum agak-agak? Apa yang ada di bulan Muharram tu, utamanya 9, 10, 11 itu. Semua orang dah tahu, kita buat ulang kaji je kepada sebuah apa kita kata kitab yang dibaca. Pertama kita kata pada hari itu. Harinya dipanggil hari apa? Hari Hari Ashura. Kita sebut hari Ashura dalam kepala ada apa? Bubur Ashura. Kan dah kata dah. Masjid buat tak bubur Ashura? Buat. Betul? Kita tunggu bubur Ashuranya. Bukan keberkahan hari Ashuranya pada 10 Muharram. Pada hari itu kita katakan Nabi Adam diterima taubatnya. Sebab melawan Allah, akhirnya mohon ampun dengan Allah. Iblis pun melawan yang sama, tapi iblis tidak mohon ampun.
Jadi bersama pendosa kita, kalau kita mohon ampun dengan Allah, macam lari-lari pula benalah ni. Okey. Itu sama ke? Ada mana-mana juga. Ini lari-lari sebab ketat, sakit. Ya, ini bila tak? Kalau jelas. Banyak. Coba 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baru. Ini gelonso sebab kita tak ada sanggul besar. Okay. Okey, kekuatan yang kita nak panggil, kekuatan yang kita nak angkat. Minta maaf lah penat sikit memegang. Kalau dia anggap itu penat, kalau dia anggap itu susah. Betul? Jadi kita pegang, kita buat supaya kita merasa bahawa apapun yang terjadi akan membantu orang senang hati. Betul? Pertama dia ketat jadi sakit kepit ke telinga. Itu satu sebab. Jadi okey tak agaknya mikrofonnya? Sangat okey. Terima kasih banyak atas kemudahan yang disediakan oleh Allah untuk kita. Jadi kita kata hari Ashura 10 Muharram. Pertama Nabi Adam diterima taubatnya. Jadi doa semalam, doa akhir tahun. Kita minta apa? Satu daripada yang kita minta ialah mohon ampun, terima taubat saya. Tidak ada hadiah paling besar dari Allah selain ampunan. Jangan anggap mohon ampun itu kecil. Saya nak kereta, saya nak rumah, saya nak kereta, saya nak suami cantik, saya nak anak hebat. Dapat semua nikmat itu tapi tak dapat ampunan Allah, koyak. Boleh? Jadi jangan kata minta ampun itu murah. Jangan kata minta ampun itu tak ada apa-apa. Jangan. Boleh? Sebab ini sempurna. Sebab tajuk Umi tadi dibekalkan iman modal. Kita percaya ada Nabi Adam, betul? Nabi Adam siapa? Semua orang dah tahu. Nabi yang pertama, Nabi yang diberi kemudahan dari Allah tinggal di syurga, kemudian dicampakkan atau diturunkan ke dunia untuk memimpin kita. Ini kekuatan. Kemudian kita kata, Ustaz dah cerita ke hari 10 Ashura? Tak cerita pun. Okay. Jadi takkan ulang kaji. Kalau ulang kaji kan letih juga. Buang masa je lah. Kalau tidak baca lah sendiri. Langsung tak baca lah pula. Ini pun satu masalah juga. Tapi Umi bacakanlah apa yang Umi dapat ini. Kita kata-kata, pertama kita kata Adam diterima taubatnya. Kemudian pada hari ini Adam dimasukkan ke syurga. Pada hari ini juga, pada hari Ashura juga. Okay. Arash diciptakan. Okay. Juga kursi Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Diciptakan pada hari Ashura. Apa itu yang? Pada hari Ashura, betul? Kemudian apa lagi yang berlaku pada hari Ashura? Nabi Ibrahim dilahirkan. Okay? Sebab itu kita nak rasa nikmatnya kalau kita tahu benda. Ada apa tu sayang? Ha? Macam ni? Lain tak? Kacau lah jawab ni. Takut saya. Okay. Orang tua dengar bunyi lain-lain tu dah sakit perut. Betul? Okay. Jadi Nabi Ibrahim juga dilahirkan pada hari Ashura. Maka kita katakan kemudian Nabi Ibrahim juga diselamatkan dari api
api neraka. Api neraka pula dah. Api Raja Namrud pada hari yang sama juga. Kemudian Nabi Musa. Kenapa 10 Muharram itu mahal? Kerana orang Yahudi juga berpuasa kerana merayakan kita cuba tengok macam mana. Jadi kita kata serba sedikit supaya anak tahu. Kemudian kita kata pada 10 Muharram juga Nabi Musa berjaya. Berjaya apa? Mengalahkan Firaun yang akhirnya Firaun tenggelam bersama-samanya pada hari itu. Dan 10 Muharram juga Nabi Isa dilahirkan. Dan pada 10 Muharram juga Nabi Isa diangkat ke langit. Okey, itu di antara peristiwa-peristiwa yang kita harus tahu. Pada hari itu juga perahu Nabi Nuh mendarat di bukit Judi. Jadi kemudian kita kata pada hari itu juga Nabi Sulaiman diberikan satu kerajaan yang sangat besar. Dia tak ada lagi orang selepas itu dan sebelum itu. Kemudian yang berlaku juga pada 10 Muharram ialah Nabi Yunus keluar dari perut ikan non. Ini penting yang kita nak tahu. Kemudian pada hari 10 Muharram juga siapa Nabi yang buta? Nabi Yakub yang buta kerana menangis kehilangan anaknya dapat melihat kembali. Juga berlaku pada 10 Muharram. Kemudian siapa lagi ada? Pada 10 Muharram juga Nabi Yusuf dikeluarkan dari syurga. Dikeluarkan dari penjara. Kemudian kita katakan pada 10 Muharram juga Nabi Ayub diselamatkan dari sakit 18 tahun. Okey. Lama. Okey. Kemudian apa lagi ada? Okey, itu mungkin cukup untuk kita sekurang-kurangnya merasa bahawa nak puasa 9, 10 dan 11 kerana bulan itu, tarikh itu merupakan tarikh-tarikh penting untuk kita ingat dan kita ambil keberkahannya. Okey, boleh? Sekurang-kurangnya untuk mengingat kembali yang sudah lupa ataupun kita kata untuk membantu pada yang belum tahu. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama melihat iman adalah modal terpenting untuk hijrah. Hijrah makna apa? Hijrah makna apa? Berubah. Kita tak pindah-pindahkan dah lagi dah. Kata hijrah maknanya berubah. Jadi apa yang paling banyak berubah yang kita perasan? Apa yang berubah pada diri kita yang kita perasan? Umur. Allahumma setiap hari umurnya berubah. Sama ada makin tinggi atau makin rendah. Tak ada rendah dah. Umur biasanya semakin tinggi. Tetapi tarikhnya, tempohnya semakin pendek. Jadi jangan umurnya tinggi kita ingat tempoh pun panjang. Tak. Lagi tinggi angkanya lagi dekat untuk berjumpa Allah. Setuju? Jadi siapa yang paling muda di sini angkat tangan? Tak tahu siapa yang paling muda? Wan berapa Wan? Umurnya berapa? Sebut je lah. 75? Okey. Sebab dia bercakap
jarinya ada di mulut. Jadi Umi tak dapat tangkap pergerakan bibirnya. Jadi kalau bercakap, lapang-lapangkanlah mukanya. Betul? Saya 75, ya Allah. Muda ke tua? Muda. Syukur Alhamdulillah. Kalau masih rasa muda, maknanya muda dari segi tenaga. Muda dari segi pikiran. Muda dari segi amalan. Muda dari segi kerja-kerja kebaikan. Muda dari segi amal. Jangan ingat muda dari segi umur. Umur tidak akan muda kembali. Okey, kalau puan 75, lahirnya bulan berapa? Bulan 9. Okey. Jadi tua sebulan dari saya. Okey, Umi 75 tapi lahirnya bulan 10. Jadi kena panggil kakak lah juga, yang main-main. Walaupun sebulan bezanya, betul? Maka kekuatan yang nak diangkat bukan berapa jumlah umurnya. Tapi sebanyak mana umur itu digunakan untuk mendekatkan kita dengan Allah. Apa modal untuk dekatkan diri dengan Allah? Siapa rasa dekat dengan Allah? Angkat tangan. Apa tanda anda dekat dengan Allah? Apa tanda, bukan umur. Apa tanda puan rasa dekat dengan Allah? Kau tak ditanda, tak nampak kan? Tembak aja lah apa pun, bukan dukung gantung. Kita ingat nak mati. Kalau tak pernah ingat nak mati, dia jauh dengan Allah. Letih juga, betul? Maka sekali lagi ramai kita mengaku kita hamba Allah, betul? Ramai kita mengaku kita pengikut Rasulullah, betul? Apa modalnya? Apa modalnya? 2 kalimat syahadah. 2 kalimat syahadah adalah modal nombor 1 penanda aras kamu hamba Allah atau bukan. Tapi hari ini sudah ramai sangat orang tak boleh mengucap 2 kalimat syahadah. Yang muda, yang tua, yang di masjid, yang di ladang, di mana-mana. Pengalaman sebagai seorang penceramah di mana pun berada. Ramai orang kita yang umur macam ini pun sudah terlupa 2 kalimat syahadah. Kadang-kadang dia mampu sebut tapi dia tak faham maknanya. Ini juga menunjukkan kosong. Okey? Siapa ingat tarikh dia mengucap 2 kalimat syahadah? Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Pasti tak ingat. Siapa ingat tarikh lahirnya? Hari lahir ingat tak? Ingat. Mana dulu? Lahir dulu ke syahadah dulu? Lahir dulu ke syahadah dulu? Lahir dulu. Jadi kalau lahir dulu, bila syahadahnya? Semua kita lupa. Sedangkan syahadah itu adalah kunci untuk mengaku diri ini hamba Allah dan diri ini pengikut Rasulullah. Sebab itu kita tak takut Allah, kita tak malu dengan Allah, kita tak rindu Allah. Kita lawan Allah. Faham? Kerana 2 kalimah syahadah itu tidak mengalir dalam darah. Kita buat apa kita suka, bukan buat apa yang Allah suka. Kita khatam Quran sebab kita suka. Masjid buat, kita nak ikutlah. Allah suka ke tidak? Yang baca tu ikhlas ke tidak? Hujungnya nak dapat apa? Ni kekuatan. Sama juga kita ada Muhammadar Rasulullah. Tolong ingat kembali bila anda mengucap 2 kalimah syahadah
dengan sepenuh hati. Sebagaimana mu'allaf masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Ada Tuhan yang disembah, melainkan Allah. Dan aku naik saksi. Muhammad itu utusan. Ungkapan ini menjadi penawar paling penting, paling mahal untuk merawat semua sakit hati, semua luka, semua gelisah, dengan syarat faham. Siapa ajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadat, tolong angkat tangan. Kenapa tak sampai 10? Yang lain-lain siapa ajar anaknya 2 kalimah syahadah? Ataupun anaknya seumur hidup tak pernah mengucapkan 2 kalimah syahadah secara sedar, secara faham, secara yakin, sehingga akhirnya dia merasa dia benar-benar hamba Allah. Tambah banyaklah. Umi selalu mengangkat kalau bercakap tentang iman, kamu tidak akan jadi orang beriman kalau kamu tidak faham apa makna dalam 2 kalimah syahadat. Dan yang kedua, kamu tidak mengamalkan mengikut 2 kalimah syahadat. Aku naik saksi, maknanya apa? Matanya tengok, otaknya tengok, perasaannya tengok, hatinya tengok. Itu naik saksi. Otak aku faham, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Perasaan aku faham, aku adalah hamba Allah. Lidah aku faham, maka aku tidak bercakap dengan apa yang tidak Allah redha. Tapi oleh kerana kita tak faham, lidah kita paling banyak kotor, terutamanya dengan keluarga. Nak marah dia, anak ni muka marah-marah ni, muka garang-garang je ni. Ya Allah, macam mana nak basuh muka garang ni? Kerana terlalu banyak garang. Minta maaf lah, Umi kaunselor juga, selain pendakwah dan trainer juga. Jadi kita dah belajar dari dalam sampai keluar. Kita banyak bercakap tentang di luar, tidak pernah bercakap tentang dalaman. Kita tak pernah bercakap dengan hati kita. Kita tak pernah bercakap dengan hati kita, tapi hati kita paling banyak bercakap. Kajian menunjukkan mulut kita ini, mulut yang dah keluar ni boleh bercakap 1 minit sebanyak 140 perkataan saja. Tetapi otak kita, your inner thinking, your inner feeling, your inner spiritual, otaknya, perasaannya, hatinya boleh bercakap 1 minit sebanyak 4,000 perkataan. Boleh faham? Sekarang puan-puan tak bercakap, puan tengok aja saya. Tapi dalam perutnya macam-macam, dalam otaknya macam-macam. Orang tua ni cakap apa ya? Aku suka cakap lain, kau cakap lain, yang. Matanya bercakap, otaknya bercakap, hatinya bercakap. Sebab itu muka jadi macam-macam. Kerana kita tidak berfikir benda yang sama. Kita tak bercakap perasaan yang sama. Apa tanya-tanya syahadah, suka kita lah. Angin satu badan baru ditanya syahadah. Sedangkan itu kunci pintu masuk untuk jadi hamba Allah. Tapi kita tak kisah, sebab itu kita tak kisah anak kita sudah daftar jadi hamba Allah atau belum. Kita ni dah daftar ke jadi hamba Allah ke belum? Sudah diterima Allah ke belum? Jadi anak kita degil, anak kita meragam, anak kita tak solat, anak kita tak kisah Quran, anak kita bercakap buat segala benda maksiat. Sedangkan kita tak angkat dia jadi hamba Allah. Kita tak daftar dia jadi hamba Allah. Pergi sekolah aja ke tak daftar. Boleh masuk kelas tak? Boleh ambil periksa tak? Tak boleh, daftar dulu. Ramai orang lupa.
Kenapa saya tak takut Allah? Kenapa saya malas solat? Kenapa saya tak suka buat kebajikan? Kenapa saya tak suka tolong orang? Kenapa saya begitu begini? Saya tak nak jadi AJK masjid. Susah. Boleh faham? Kerana hatinya tidak tersentuh. Kita sekarang ni baca ni, telinga faham, telinga dengar, otak pun dengar, tapi tak faham. Okay? Sebab itu sekali lagi, kalau baca Fatihah, cari maknanya, cari Qul A'udzu Birabbil Nas, cari maknanya, Qul A'udzu Birabbil Falaq, cari maknanya, supaya bila kita baca, kita dapat sedikit pengertian. Masa, oh ya Allah, Qul A'udzu Birabbin Nas tu lebih mahal harganya kerana kita minta 3 kali. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang melindungi raja manusia. Ma Allah, daripada 3 kul, maka Qul A'udzu Birabbin Nas itu lebih besar kesannya. 3 kali minta. Contoh. Boleh faham? Okay. Jadi sekali lagi, hari ini kita nak bercakap tentang iman. Kalau 2 kalimah syahadahnya beragam, beragam maknanya apa? Kita rasa aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Bukan paham, bukan tahu, tapi rasa. Okay. Kita sayang orang sebab kita kenal dia ke kita rasa? Puan sayang suami sebab apa? Rasa. Saya ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Yang datang saya dah tak ada rasa. Sebab itu nak berpisah. Dah tak ada rasa dah. Dia tak rasa dia sayang saya. Saya dah tak boleh nak sayang dia. Jangan kata bercerai kerana reta, kerana duit, kerana apa, kerana rumah tak cantik, kerana baju tak cantik. Tak. Bila hilang rasa. Apa yang terjadi sekarang? Kita hilang rasa di perhati Allah. Kita hilang rasa melawan Allah. Kita hilang rasa tak hormat ayat-ayat Allah. Kita hilang rasa untuk bantu orang susah. Kita hilang rasa nak ibadah. Kita hilang rasa nak jadi orang paling dekat dengan Allah. Bila hilang rasa, kita hilang segala-galanya. Hilang rasa nak rapat dengan orang. Urat dia. Tamak banyak. Nasib baik tak ada darah tinggi. Tak ada jantung. Boleh faham? Duduk sebelah-sebelah tapi belum tentu ada rasa sayang. Belum tentu ada rasa sanggup berkorban. Belum tahu rumahnya di mana. Belum pernah pergi pun. Tak pernah tanya pun. Dan ada orang sebelah kita yang kita tak tahu namanya. Saya kenal dia sebab mukanya selalu ada kat masjid. Namanya apa tak tahulah. Duduknya di mana entahlah. Bila meninggal dah tak dapat nak melawat. Sedangkan itu ibadah terbesar untuk kita. Karena kita tak ada rasa. Jadi pengerusi muslimah. Seronok tak agak-agak. Jadi pengurusi muslimah seronok tak agak. Tak berani jawab tak seronok. Nak kena lempang. Susah tahu tak? Rata-rata saya pergi masjid. Susah doktor mereka ni. Jemaah dia pula. Sakit perut. Kalau tak kuat tak pegang jawatan ni. Faham? Kita hilang rasa dengan Rasulullah. Kita hilang rindu dengan Rasulullah. Sebab itu kita tak kisah. Yang penting selawat. Kita rasa dah selawat tu rasa dekat dengan Rasulullah. Tapi syariat yang Nabi bawa, hukum-hukum yang Nabi bagi, perintah-perintah yang dibagi, perangai-perangai yang pada Nabi tak ada pada kita.
Bagaimana kita nak buktikan pada Rasulullah, besok aku ni umatmu ya Allah. Ini baru jumpa kait sebagai 2 kalimah syahadah. Nak jadi orang Islam. Betul? Tajuk kita pagi ini ialah iman. Kalau sekadar jadi orang Islam, dia belum tentu beriman. Tapi kena jadi orang beriman dulu, baru mampu ngaku hamba Allah. Jadi kita kalau sudah mengaku saya orang Islam, belum tentu beriman. Kalau lenguh-lenguh tu angkatlah kakinya. Pusing-pusinglah duduknya. Kau nak ketandas, bangkit je lah. Boleh faham? Saya tak dapat orang ketat. Rasa-rasa tak selesa nak buat macam mana. Rapat sangat duduknya. Yish. Contoh. Betul? Yang mampu bersila syukur Alhamdulillah. Jagalah boleh bersila dengan baik. Jangan sombong, kita boleh bersila lagi. Alah, kamu je yang tak boleh, kita tak kerusi. Jangan sombong, kan sampai geliran. Okey, tadi orang Islam. Kalau orang Islam pertama dia merasa bahawa dia adalah hamba Allah. Itu rasa pertama. Sebab aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah. Yang disembah maknanya apa? Yang paling aku takut, yang paling aku sayang, yang paling aku dekat, yang paling bagi rezeki, yang bagi aku hidup, yang bagi aku keluarga, yang bagi aku anak, yang bagi aku berhidup sampai umur 75. Siapa bagi? Allah bagi, tak payah bayar. Kita bayar apa dengan Allah umur 75? Oh bahagia, you look young, you know that. You doesn't look like 75. Bangga. Oh. Betul atau tidak? Maka sekali lagi yakin dan percaya umur itu akan jadi saksi. Kau buat apa sampai 75? Aku bagi kau buat apa? Kalau banyak jumpa aku, banyak banyak kau jumpa kawan. Banyak mana kau sayang dunia, banyak mana kau sayang akhirat. Itu yang kita nak dipersoalkan nanti. Jangan ingat ila umur sikit, umur panjang. Rasa bahagia dah. Itu hadiah dari Allah. Hargailah. Okey? Itu baru tahap pertama. Jadi hamba Allah. Hamba Allah harus dibuktikan. Okay, sebab itu 2 kalimah syahadah itu sangat mahal. Lepas itu ada berapa lagi rukun Islam? Selepas syahadah, baru jumpa solat. Orang solat tak sombong. Orang solat tak jahat. Orang solat tak kedekut. Orang solat santun. Boleh faham? Oh, itu sedap punya handphone punya lagu. WhatsApp ke apa? Simpanlah dulu. Kejap je balik lepas ini. Okay. Tak tunggu sampai ke situ, sampai ke bila-bila. Simpan dulu sebab setan nak kita tengok. Jadi nak masuk di rumah Allah, kita nak belajar jadi malaikat. Tak nak jadi hamba setan. Kita kasih seronok tengok handphone. Betul atau tidak? Dia cakap aku bukan faham, dia cakap apa lantak lah. Kita tadi nak cakap iman sebagai modal hijrah. Syahadah kita membantu kita untuk lekat jadi hamba Allah. Apa bukti aku hamba Allah? Aku solat. Kita diminta solat atau kita nak solat? Tolong jawab. Kita diminta solat. Itu sebab ramai orang tidak bahagia solat. Boleh faham? Kerana kita rasa disuruh solat. Solat tu untuk siapa? Untuk kita. Siapa masak di rumah? Puan masak, puan di rumah? Kadang-kadang masak, kadang-kadang tak masak.
Okey, siapa masak hari-hari? Angkat tangan. Cepat nak jawab. Okey, apa sebab masak puan? Sebab ada orang nak makan. Okey? Apa sebab masak? Ada orang nak makan. Kenapa masak? Suami suruh masak. Oh, suami tak. Suami tak suruh makan. Tapi sebab kita nak makan. Betul? Saya masak sebab nak makan. Betul ke tidak? Maka kalau itu niatnya, maka semua ibadah masaknya tidak diterima sebagai ibadah. Kosong. Tak dapat pahala. Akhirnya dapat masak dalam keadaan penat dan sia-sia. Okay? Sebab tadi dia ngaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila sembah Allah, semua kerja mesti diniatkan kepada Allah. Masak kan kerana nak makan. Masak kerana ibadah. Solat tadi, kalau dipaksa solat, anak kita tak seronok solat. Sebab apa? Disuruh solat. Kalau kita masak atas kerelaan kita masak, bahagia atau tidak? Bahagia. Kenapa masak? Saya suka masak. Kerana kalau kita nak masak, kita bahagia tak? Kita rancang nak masak asam pedas ayam hari ni. Ya Allah. Saya nak pergi pasar beli tu beli ni. Betul? Saya disuruh masak asam pedas ayam. Mana lebih bahagia? Disuruh masak atau nak masak? Betul? Jadi solat pun sama. Kenapa tak gembira solat? Kenapa berat solat? Kenapa susah solat? Kerana kita rasa solat itu disuruh. Orang memang penyakitnya tak suka disuruh. Boleh faham puan sekarang? Amal itu kerana kita nak buat. Kamu solat tak solat, ikut tak ikut, Allah kata aku tak berhenti jadi Tuhan. Boleh faham? Tak solat, aku masih bagi rezeki. Faham atau tidak? Bermakna sekali lagi, kalaulah kita disuruh solat, letih. Macam disuruh buat macam-macam. Suruh kita lah, kita nak buat bila-bila. Ya Allah. Umi satu hari masak, sekarang dah tua kan. Tapi nak masak sendiri juga. Masak paginya, biarlah kecah kat dapur. Petang garang kemas. Boleh ke tidak? Izin Allah nak bagi tahu kat orang tua ni. Petang itu, tiba-tiba ada hamba Allah datang. Ya Karim. Dia bawa karipap sejuk. Frozen. Mi, saya nak datang, nak pergi dapur, nak goreng karipap untuk Umi. Aku dapurnya, meja di dapur masih kecoh, popok lega, kata orang pihak. Mi kata, sorry lah hari ni Umi masak tapi tak sempat kemas. Kerana masaknya pagi, malam petangnya baru kemas. Kenapa datang tak bagi tahu? Baru nampak perangai buruk. Betul ke tak? Nah, ini contoh. Masak kerana kita nak masak. Bahagia tak? Oh, sedap ya amat. Tapi masak kerana disuruh orang, nyak tuli lah. Dah suruh masak tapi tak makan. Tadi yang masak tadi. Dah masak tapi suami balik tak makan. Apa rasa? Sakit hati. Tak masak disuruh masak. Dah masak tak makan. Pertama dahlah ibadah tidak diterima. Sebab itu tanggungjawab. Bukan ibadah. Kerana niat bukan kerana Allah. Kerana suami nak makan. Kerana anak nak makan. Kerana lapar. Betul atau tidak? Semua
itu tidak jadi ibadah, sebab itu lepas masak letih guling. Makan ada atas meja, ibu dah masak. Ibu dah penat masak, kamu nak makan susah. Udah letih lagi, 2 kali dosa. Udah masak tak dapat pahala, dapat anak-anak pula jadi dosa, tak pasal-pasal kena marah. Betul atau tidak? Akhirnya muka jadi singa. Mula singa kecil, lepas tu singa besar. Akhir sampai ketua mukanya garang. Sampai ketua muka tak lembut. Sampai ketua suara tak cantik. Sampai ketua kasar. Kita akan jumpa orang-orang macam tu. Ada apa? Jomlah kita pergi surau. Suka awak le. Kita nak pergi, kita pergi le. Kita sakit perut, jelas? Jadi solat kerana siapa? Kita nak solat, baru solatnya bahagia, ya Allah. Tapi kalau solatnya disuruh orang, terpaksa solat dulu. Sekarang takut tak sempat, mau terpaksa lagi. Siapa paksa? Akhirnya solat tidak membantu kita untuk tenang, lapang dan bahagia. Kadang-kadang lepas solat buka telekung nyinga ke orang. Siapa sibuk bising sangat? Tampak tak nenek solat? Padahal baru lepas solat. Tapi muka yang lepas solat tu singa. Cucu tu jadi. Sebab kita rasa solat tu berat. Sebab disuruh dari hari ini ubah sikit. Mindset, otak itu. Saya solat kerana saya. Saya masak kerana saya nak masak. Umi pun jarang masak. Tapi sekali-sekala teringin nak masak sendiri. Faham tak? Bahagia tak jadinya? Bahagia dong. Boleh faham? Baru rasa nikmat hidup. Baru nampak muda sikit. Betul? Sebab kita membahagiakan diri sendiri. Masaknya bukan besar pun, gorengnya kan belaling. Elak. Sayurnya tumis air. Loh. Kan masak kari, kan biryani. Ada. Boleh faham? Jadi orang beriman, orang Islam, dia buat kerana siapa? Kerana Allah, bukan dipaksa Allah. Bukan diminta Allah. Boleh faham? Kalau Allah minta kamu bagi, tak bagi, terpulang kamu. Kamu jadi pemurah, tapi kedekutnya ya aman. Kedekut ke pemurah? Wan, ada orang lain dia tunjuk, orang lain yang jawab. Woi, dalam lubang kubur itu lagi kamu jawab. Siapa pemurah angkat tangan? Kan takut nak jawab. Muka pemurah pertama murah bibirnya, murah senyumnya, murah baik suaranya, santun kalau menyantun orang. Itu muka pemurah. Kalau nak senyum pun sakit perut. Jangan kata kamu pemurah, kamu bohong dan pura-pura. Tengok muka tak yang susah nak senyum. Paling kedekut. Sebab itu pesan Nabi. Orang paling sihat jiwanya ialah orang yang paling mudah senyum, paling mudah tegur orang, paling membahagiakan orang lain. Apa khabar puan? Lama tak nampak. Lama tak nampak. Ingat dah tak ada dah. Allah. Negurnya racun. Tak. Ya Rabbi. Saya hari datang, puan yang tak datang, bukan saya. Kita pula dengar macam tu, cakap elok. Sama geng juga. Tapi sama-sama solat. Tapi sama-sama keras. Sama-sama sombong. Sama-sama sakit hati. Itu orang solat ke tak? Jadi sekali lagi, banyak solat kita tidak bantu kita jadi baik. Boleh faham? Jadi dari hari ini, tahun baru ini,
Saya nak latih diri jadi baik. Dah habis dah sembang. Belum habis ke tu? Buanglah dulu setan tu. Okay, setan paling besar ialah handphone. Yang ambil waktu kita terlalu banyak. Alhamdulillah. Hidup ini tidak lepas dari ujian. Kalau kamu mau hidup, tolong sabar dengan ujian. Aku letak kamu di dunia ini untuk diuji. Siapa yang layak jadi hamba aku, siapa layak jadi hamba setan. Kalau tak terima ujian, tak seronok dengan ujian, tak sanggup terima ujian, kamu jadi hamba setan. Boleh faham? Sebab itu tadi ada apa bunyi tu je pun dah tak sabar. Itu tandanya tak dapat terima pujian, tak dapat terima takdir Allah. Macam mana nak muka bahagia? Macam mana nak senyum? Ini baru nak jadi orang Islam aja ni. Okay, minta maaf mungkin tak habis kisahnya ni. Nak sambung bulan depan. Okay? Sebab hijrah itu berlaku pada setiap hari, bukan setiap tahun. Sebab apa? Okay. Setiap gerakan itu ada makna. Sebab saya akan beri perhatian pada semua gerak. Karena tidak ada gerakan yang dilakukan tanpa dorongan dari dalam. Boleh faham? Saya cikgu, bila budak tak tengok saya lempang tak? Awak tengok siapa? Awak fikirkan apa? Cikgu tak cantik ke? Hanya nak tarik perhatian. Cikgu dengan kamu sekarang. Okay? Kalau kamu tak nak tengok cikgu sekarang, kamu nak tengok bila? Entah-entah ini hari terakhir cikgu. Loh, waktu lah menada. Anak murid tiba-tiba insaf. Sejak itu tak berani buat apa-apa. Kalau kelas ini masih on. Kelasnya 3 jam bukan sejam. Okay, itu contoh. Tak boleh marah sebab anda orang dewasa. Yang paling orang dewasa benci ialah dimarah. Tapi muka yang ada ni, ya Allah, muka marah-marah belaka. Aduh, letihnya. Okay. Jadi sekali lagi, otak puan bercakap 4,000. Perasaan puan bercakap 4,000. Hati puan bercakap 4,000. Boleh faham? Dan muka yang ada bercakap di dalamnya lain dengan muka yang tak bercakap. Boleh faham? Ini banyak dari segi, kalau orang agama kata melihat dari segi tasawuf. Okay, bercakap tentang gerak hati. Itu sebabnya Umi selalu melihat ke dalam diri. Luar diri dah cantik semua. Tapi di dalam belum tahu.
Hatinya masih penuh dengan dengki. Hatinya masih penuh dengan busuk hati. Hatinya masih lagi sakit hati dengan orang. Hatinya masih jealous. Hatinya masih kedekut. Hatinya suka nak lawan orang. Tak cantiknya di hati terpapar keluar. Boleh faham? Saya baik, jangan main. Awak je kata saya jahat. Awak je kata saya sombong. Saya tak sombong. Cuba tanya orang sombong. Awak kenting aku tak dia sombong? Mana ada? Apa kedekut sangat? Mana ada? Cepat-cepat ngaku tak ada. Tetapi dia lupa seluruh anggotanya menggambarkan. Dia kedekut, dia sombong, dia dengki, dia hasad, dia sakit hati, dia dendam. Sebab itu Imam Ghazali kata, wajah ini cerminnya hati. Wajah ini cerminnya hati. Jadi paparkanlah wajah yang tenang. Paparkanlah wajah yang sabar. Paparkanlah wajah yang bahagia. Kita tak tahu bahagianya di luar ke di dalam. Sekarang jasadnya bahagia ke tak ni? Bahagia, ekon. Betul? Kalau tengok jasad semua bahagia. Tapi kalau tengok balik ke air muka, hatinya bergolak-golak, nonai. Bila nak habis ceramah je ni, kita nak ngaji ni. Ya, yuk. Disuruh berhenti lah tu. Kejap je. Okay. Nak bagi beza. Kamu nak kekal jadi orang Islam atau kamu nak kekal jadi orang Okey. Allahu Akbar. Ini dah teguran kedua, suruh berhenti. Okey. Udah lah tu. Sebab belum jumpa imannya. Dia baru nak pindah, nak hijrahnya dari segi jasadnya tadi. Jasad ke hati, betul ke tidak? Selagi hati kamu tidak bersih, selagi hati kamu tidak tenang, selagi hati kamu tidak subur, selagi hati kamu tak seronok jumpa orang, kamu belum jadi orang Islam. Belum jadi orang beriman. Sebab itu selepas solat kamu puasa, ya Allah. Jaga jasad, jaga jiwa. Jasadnya puasa, hatinya nyang. Otaknya fikir macam-macam. Petang nak masak pecal, masak itu, masak pengat, masak segala. Betul? Kerana itu Allahu Akbar. Inilah ujian. Maka sekali lagi, kenapa solat kita nak ke Allah nak? Kita perlu, sebab solat itu bekal untuk jumpa. Solat adalah ibadah pertama yang ditanya. Jadi jangan buat hanya kerana diperintah. Saya buat kerana saya nak jumpa Allah, saya nak reda Allah, saya nak ampunannya. Apa lagi yang kita nak? Bos, tolong sikit bos. Boleh? Tak tahu tadi lepas senih apa-apa nak tahu. Okey, nanti meletup payah pula. Okey, jadi sekali lagi kita dah bangun balik kekuatan. Kita dah solat ni, tapi hatinya masih lagi kering. Hatinya masih lagi sakit, senang sangat sakitnya. Dia sakit hati lah dia. Dia tak tegur kita, senyum dengan dia buat tak tahu je. Sakit hati tak? Sikit punya nak sakit hati, ya Allah. Dia bagi orang sebelah, dia tak bagi ke saya. Sakit hati tak? Ada seorang hamba Allah. Dia pergi masjid,
Dia pasiennya duduk di kerusi. Dia duduk, kebetulan izin Allah duduknya sebelah Umi. Ini solat hari raya. Dia diminta untuk reservekan satu seat untuk kawannya yang juga tak boleh duduk bawah. Okay. Apa yang terjadi? Tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Ni kata tengok apa? Kita dah nak solat dah ni. Okay. Akhirnya, orang yang janji suruh simpan seat tu masuk. Duduk di sebelah orang lain. Sebab sudah dapat kerusi. Dia punya menyirap. Punya marah. Imam dah kata, okey kita nak solat. No. Betul? Doktor, boleh tak saya pergi jumpa dia sekejap? Mukanya dah, saya tengah pergi gigil ni. Kenapa? Dia suruh saya reserve seat ni. Tiba-tiba dia datang, dia duduk tempat lain. Ya Allah, besarnya kes. Besar ke tak kesnya? Besar ke tak besar? Tak payah, duduk aja. Sakit hati, doktor. Ya Allah. Kesiannya. Macam mana? Jangan dekat. Okey, pas. Jadi sekali lagi. Macam itulah sulitnya. Kalau kita tahu, kita tak boleh berunding dengan hati kita. Dia kata dia dah duduk sana, it's okay. Tapi sakit hati, doktor. Aduh, rendahnya ujian. Tak tahu solatnya macam mana. Dalam keadaan yang sangat marah. Ada tak orang macam tu? Sikit punya hal, janji nak tumpang gang saya, tak tengok dia pergi dulu. Bukan rezeki lah, betul tak? Maka sekali lagi, apa sebab puasanya sangkut, solatnya sangkut? Apa lagi umrahnya, apa lagi zakatnya, apa lagi hajinya? Pergi haji, wah, pergi umrah, putih semua. Buka beg 10 kali. Wah, buang. Dah cukup belum? Belum je. Sarung seluar, sarung kaki berapa? Sarung tangan berapa? Jubah berapa? Betul? Tapi balik perangainya sama. Laser juga. Bengkak juga. Kedekut juga. Sombong juga. Betul tak? Ini jubah yang saya beli di Mekah. Ada ke tak ada orang macam tu? Jadi penat tak pergi umrah? Pakai umrah semua putih, balik hitam semua. Apa sebab? Sebab hatinya belum dirunding. Hatinya belum dijaga. Hatinya belum ditanya. Hatinya belum dirawat. Walaupun 100 kali, makcik saya pergi ingat 100 kali kot pergi umrah. Okay. Tapi sayang tak bawa sarung bercucunya. Sampai dia berangkat. Contoh. Buat apa? Anak moknya ada, ayahnya ada. Buat apa aku nak bawa? Contoh. Nenek yang kedekut. Ni banyak nenek kedekut ni. Okay. Jadi tadi layak jadi hamba Allah. Dia syahadah tiada Tuhan melainkan Allah. Aku ikut hanya perintah Allah. Aku tinggal hanya larangannya Allah. Yang lain aku ikut. Aku hanya takut dengan Allah. Aku hanya sedih dengan Allah. Aku hanya sayang dengan Allah. Aku hanya akur perintah Allah. Doktor, suami saya suruh masak, doktor. Dah bulan Ramadan. Saya masak juga. Masa makan dia suruh saya makan juga. Kaunselor ni tong sampah. Jadi kaunselor ialah tong sampah. Terima semua masalah orang. Jadi saya nak buat macam mana? Nanti tak aku perintah suami durhaka. Nampak. Tak ada ilmu langsung. Nak marah dia tak? Apa marah, ilmunya tak ada. Kerana tidak belajar dengan betul. Okey, lawan suami kan nanti masuk neraka. Suami tu boleh tentu masuk syurga ke dok?
Macam mana nak bawa kau? Kalau tak puasa, dia boleh bawa kau ke? Aduh, itu pun dia tak boleh fikir. Umi cerita bukan nak burukkan orang. Tapi nak bagi tahu bahawa untuk jadi orang beriman, it's not easy. Selesaikan dulu rukun Islamnya. Selesaikan dulu zakatnya. Selesaikan dulu korbannya. Selesaikan dulu hajinya. Itu pun yang pergi haji kan boleh harap. Yang haji tu baik sangat apa? Yang nama haji pun kadang-kadang haji nama oto. Betul tak? Okey, balik nak jawab. Orang iman itu modal untuk apa? Untuk hijrah, untuk berubah. Tapi kalau 5 tadi belum selesai, Tuhannya belum nampak depan mata. Sebab tadi kita kata kita hilang apa? Hilang rasa. Kuliah banyak. Ada qiyamul lail, ada kuliah subuh pagi tadi. Betul? Hatinya tersentuh tak? Hatinya bahagia ke tak? Bila pula ceramah nak sampai ni, ya Allah. Ustaz telefon doktor, mereka dah nunggu doktor. Nak nunggu macam mana hari hujan? Tak boleh speed. Nanti tu kau tak jumpa pula. Betul tak? Hujan seloyot-loyotnya. Dia kan tengok masuk ke sini. Lah, badan dah mereka kelang kabut sebab sini tak hujan. Sebab kami hujan daripada subuh. Contoh. Faham? Jadi iman tu apa sebenarnya? Boleh nampak ke tak boleh nampak? Tak nak jawab dah. Tadi dah ngaku orang Islam kan? Hamba Allah kan? Jawab je lah, jangan takut. Okey, sekejap lagi. Ada? Iman itu keyakinan. Dia bukan sekadar ilmu, dia bukan saja kepahaman, bukan saja tahu, tapi paling dirasakan. Sebab itu iman itu adalah gambar tentang akhlak. Iman itu gambar tentang kelakuan. Iman itu gambar tentang baik buruknya kamu. Iman itu modal untuk jumpa Allah. Iman itu modal pertama untuk sujud jumpa Allah. Berapa ramai orang solatnya riak? Berapa ramai orang yang puasanya sembang ke orang? Oh, kita puasa sunat tak berhenti Isnin Khamis tu tak? Jangan main-main. Bila kamu cerita ibadah kamu, Allah kata kosong. Diam-diam je. Iman artinya keyakinan yang dipaham dari ilmu. Faham tak? Diyakini dengan perasaan. Ditampilkan, dikeluarkan dalam bentuk kelakuan. Kalau kelakuannya belum, sebab itu dikatakan iman itu gambaran tentang akhlak seseorang. Kalau akhlaknya, kalau perangainya baik, besar kemungkinan imannya tak nak ambil orang punya. Ini orang punya, bukan kita punya. Walaupun cantik, walaupun mahal, walaupun... Ini kasut orang, bukan kasut kita. Ini makanan orang, bukan makanan kita. Kalau satu bungkus satu orang, keluarkan jemaah kat pintu ada satu makanan. Ambil seorang satu. Okey? Minta maaf, suruh berhentilah tu. Tahu dah tu? Okey, minta maaf banyak. Kita sambung akan datang. Okey, minta maaf banyak. Berhenti bila-bila je. Selagi belum mati boleh datang lagi insya-Allah. Kerana soal iman merupakan tulang belakang. Kalau iman tak kental, kamu tidak akan jadi baik sampai mati. Dia tak orang jahat sampai mati. Kamu tak tahu ke aku ni memang laser? Kau tak tahu ke dia ni memang kedekut dari kecil? Dia kan dulu memang garang sampai dari dulu sampai sekarang. Ya Allah, tuduh orang macam-macam. Sedangkan dia lupa bahawa hari ini dengan esok belum tentu sama. Malam tadi dia taubat. Pagi ini dia jadi pelacur. Malam kan dia bertaubat, esok dia jadi jemaah. Shh, ini dulu. Tu orang perempuan pula. Dulu.
Oh Allah, yang datang kaunseling semua sakit perut sebab apa? Dulu. Sebab orang perempuan paling suka simpan sampah dalam kepala. Kalau dia pernah luka dengan orang tu sampai kiamat tak nak dimaafkan. Oh dia, dulu. Padahal orang tu dah baik dah. Dulu. Sebab tu saya nak bercerai. Suami saya tu, ya Allah. Dulu, ya Allah. Awak nak hidup dulu ke sekarang? Semua kisah dulu dibawa untuk ambil keputusan sekarang. Salah ke betul? Salah. Dulu-dululah. Saya boleh dah tu luka. Dendam. Saya dah simpan sampai 15 tahun. Apa bodoh sangat simpan sampah sampai 15 tahun? Keluarkanlah sampah. Nak keluar kat siapa? Bukan ada orang faham. Ada orang tak berkenal dengan mak mentua sampai kiamat. Saya dah kahwin 20 tahun. Saya tahu mak mentua saya memang tak sayang saya. Awak tahu kok mana? Dulu. Masa saya nak kahwin dengan suami saya, dia tak suka. Itu dulu. Sekarang kan dah ada anak, ada cucu. Betul ke tak? Tapi dalam kepala otak menantunya apa? Mentua saya tak suka saya. Saya dah tahu dah dari dulu pun. Allahu Akbar. Bila anda nak cari ampunan? Bila nak cari maaf? Bila nak cari baik? Bila nak jadi orang beriman? Dia faham. Siapa yang masih ada dendam dalam kepalanya, dendam dalam hatinya, dendam dalam otaknya. Ada orang dia tak marah tapi dalam otaknya ada. Oh, yang itu. Dia tu. Anda artinya ada dalam kepalanya dendam. Ada dalam perasaannya dendam. Ada dalam hatinya dendam. Ada dalam perbuatannya dendam. Dia tak payah. Dia tak payah bagi. Dia je bagi. Dia jangan. Ada tak orang macam tu? Tak adil hanya kerana tak suka. Tak adil kerana kita tak berkenan dia. Betul? Jadi sekali lagi saya mak balik. Orang beriman itu orang yang yakin sepenuhnya. Dia sudah bergerak. Dia sudah berubah. Dia sudah beransur untuk mengubah dalam kepalanya. Saya tak nak musuh dengan siapa-siapa pun. Walaupun dia pernah jahat dengan saya. Walaupun dia pernah pinjam duit saya tak bayar. Walaupun dia pernah. Boleh faham tak? Banyak tak orang dera kita? Bukan dera, istilahnya kita. Dia tu dulu pinjam duit saya sampai kesudah. Tak bayar. Bila tak bayar? Kalau dia ada duit, dia mesti, kalau dia nak masuk syurga, dia mesti, tak payah minta. Kau tak minta, salah kita loh. Ada orang yang datang doktor, dia orang kaya, duitnya banyak, nyonya-nyonya, tapi tak bayar hutang saya. Halalkan saja. Awak nak masuk syurga tak? Nak, okey. Nak masuk syurga, halalkan. Boleh ke tak boleh? Banyak doktor, tapi banyak, tapi tak bayar. Apa bezanya banyak dengan sikit? Suami saya doktor janji, bila dia dapat duit, dia bayar balik duit saya. Tapi sampai kesudah, dah 1 sen pun dia tak bayar. Awak masih tidur dengan dia? Allahu Akbar. Awak nak bawa utangnya sampai bila? Sampai ke mana? Jadi latih hati untuk lembut. Orang beriman, orang yang merasa Allah tengok dia 24 jam. Orang beriman ialah orang yang nak buat baik kerana Allah, bukan kerana orang-orang, bukan kerana pengurusi, bukan kerana dia siapa-siapa. Dia buat baik kerana Allah. Jadi orang beriman tinggalkan 3 soalan. Untuk perempuan latih diri sekejap. Ada 5 minit, 2 minit lagi insyaAllah. Dah muntah dah kita dengar dah ni. 3 soalan, okey. Nak latih diri berhijrah untuk jadi hamba Allah. Pertama, kalau puan dapat sesuatu, sekarang ini Umi dapat air, betul tak?
Dapat air ni dari mana? Dapat air ni dari mana? Tak berani cakap. Salah. Tapi cakaplah juga. Dari masjid. Semua orang tahu. Tapi tak nak cakap. Apa jadi? Nak masuk syurga ke tak? Nak masuk syurga jujurlah. Ya Allah. Nak hijrah ni. Latih diri untuk jujur. Kali itu modal nombor 1. Jadi pengikut Rasulullah. Kalau tak jujur kamu tak layak jadi pengikut Rasulullah. Tapi kalau tak sayang Rasulullah, jujur tak penting. Mana boleh jujur-jujur sangat? Nanti orang pijak-pijak kita. Boleh faham? Bila anda dapat sesuatu, Umi pagi ni dapat air. Siapa bagi? Tanya hati sendiri. Tepuk dada ni. Ini latihan. Nak kena buat setiap hari. Boleh? Sebulan lagi esok Umi datang balik. Dah beriman ke belum? Umi dah ada nombor ustaz. Faham? Sebulan ni praktis. Boleh praktis? Dengan 3 soalan. Tanya soalan ni pada diri sendiri. Boleh faham? Jangan jawab pakai mulut. Tapi jawab pakai hati. Kan kita selalu kata, kalau ikut hati aku macam nak lempang je dia. Ada tak macam tu? Dia nak cakap tapi tak cakap. Yang bercakap adalah hati. Jadi ini praktik yang Umi nak bagi. Kalau training jadi lain. Ini training di rumah. Boleh faham? Kalau dapat sesuatu, kecil ke besar ke apa-apa ya dapat. Kita tanya pada hati, aku dapat air ni dari mana ya? Diam sekejap. Aku dapat air ni dari mana ya? Tunggu hatinya menjawab. Aku dapat air ini dari Allah. Kalau Allah tak izinkan, orang masjid tak keluarkan air ini, simpan kat belakang. Faham? Jadi syukur, alhamdulillah, orang masjid bagi saya air. Atas izinmu ya Allah. Berkati ya Allah apa yang orang masjid bagi ya Allah. Berkati ketua muslimahnya ya Allah. Kena bawakan airnya ke sini. Ya Allah syukur alhamdulillah saya dapat air tak payah bayar ya Allah. Syukur alhamdulillah saya dapat air untuk sehat ya Allah. Boleh faham? Bila dapat jawapan aku dapat dari Allah, maka syukurnya, terima kasihnya, doanya. Saya doakan ketua muslimahnya terus sihat walafiat. Kerana bagi airnya hebat. Contoh. Jadi bila kita menjawab dapatnya dari Allah, kita tahu dari mana datang. Dari orang ke, dari jiran ke, dari suami ke, dari anak ke, dari apa. Dapat kuis keping. Syukur alhamdulillah dapat kuis keping anak bagi. Walaupun lebih dia ke apa ke lantaknya lah. Betul ke tak? Tapi kalau yang sombong, sekeping bawa untuk mak. Loh. Itu setan jawab. Okay? Bila dapat apa-apa, aku dapat dari mana? Dapat dari Allah. Boleh? Yang membuat anda dapat pergi ke masjid, siapa? Allah, bukan suami, bukan tak ada kerja, bukan saja-saja dah. Jadi syukur ya Allah, kau bagi aku sihat hari ini, kau bagi aku izin sampai rumahmu, kau bagi aku izin khatam Quran ya Allah. Berkat usaha ini ya Allah, terima kasih ke masjid ya Allah. Nangis tak? Nangis. Suami bawa kuih ya Allah, syukur alhamdulillah. Walaupun kuihnya satu
itu ya Allah. Itu sombong. Faham? Soalan pertama. Boleh buat tak? Ulang setiap hari, bersyukur setiap hari sampai anda menangis. Syukur alhamdulillah. Faham? Kalau nak lembutkan hati, layak merasa bahawa Allah sangat dekat. Sebab kita nak ampunan dari Allah. Itu soalan pertama. Yang tulis-tulis, yang tak tulis nasib. Soalan kedua. Ini latihan, tolong buat. Kalau buat sesuatu. Anda di rumah banyak buat kerja kan? Hari ini nak khatam Quran kan? Ya Allah. Siapa yang izinkan aku dapat hadir untuk khatam Quran ini ya Allah? Atas izinmu ya Allah. Aku dapat kesempatan masuk dalam kumpulan ini atas izinmu ya Allah. Kau bagi aku sihat, kau bagi aku kemudahan, akhirnya aku dapat bersama ya Allah. Syukur alhamdulillah, berkati usaha ini ya Allah, jadikan aku dapat ampunan disebabkan khatam Quran ini ya Allah. Itu kalau buat sesuatu. Kau di rumah masak ya Allah, syukur alhamdulillah. Kau izinkan aku masak ya Allah. Bagi berkah masakan ini. Bagi yang makannya nanti sehat, boleh solat, jujur. Bagi aku sehat supaya aku boleh masak lagi ya Allah. Itu kalau kerjanya masak. Apa kerjalah? Boleh faham? Jadi soalan kedua, apa yang anda buat? Yang bagi anda boleh buat siapa? Allah. Masak bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk lapar. Tapi ia ibadah yang Allah izinkan. Boleh ke tidak? Itu latihan yang kedua. Ini nak belajar lembutkan hati. Akhir sekali, minta maaf pengusi. Dah lebih 10 minit. Bukan tentu jumpa lagi weh. Umi 75 akan berangkat tak lama lagi. Betul? Sebab dah pakai umur bonus. Soalan ketiga. Yang tak salin pun tak apa. Ingatannya kuat. Okey. Soalan ketiga nak kena tanya dengan hati. Bukan dengan lidah, dengan hati. Kalau hilang sesuatu. Nanti keluar nanti selipernya hilang. Nak cakap apa? Tanya dengan Allah. Yang hilang ini siapa yang ambil? Yang hilang ini, yang buat selipar ni hilang siapa? Yang buat selipar aku hilang ialah Allah. Bermakna Allah ambil selipar kita nak bagi ke orang lain. Meneruskan sedekah. Syukur alhamdulillah ya Allah. Aku tahu setiap yang kau ambil, kau akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau engkau tukar, engkau nak tukarkan yang terbaik. Tak payah tuduh orang. Tak payah bising-bising. Siapa yang pergi masjid ambil selipar orang? Tak payah marah-marah. Boleh ke tak? Jadi 3 benda ini, 3 soalan ini, tolong pakai siang, malam, pagi, petang.
supaya akhirnya hati puan-puan boleh bercakap. Puan-puan boleh bercakap dengan hati, ya Allah. Aku tengah marah, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Aku tengah sedih, ya Allah. Yang bagi sedih ni Engkau, ya Allah. Angkat sedihku ini. Yang buat aku dapat ini adalah darimu. Jadikan dia berkah untuk seumur hidup, ya Allah. Boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Ini latihan awal untuk bersihkan hati, kerana orang beriman Allah tak tengok jubahnya. Allah tak tengok tudungnya. Yang Allah tengok hatinya. Jadi untuk dapat perhatian dari Allah, kita panggil Allah dekat dengan kita. Dan kita nak ikat Allah dalam semua gerak kita. Boleh? Dapat makanan, ya Allah, syukur Alhamdulillah. Walaupun bawa tekawan, kau hadiahkan aku ini, ya Allah. Kadang-kadang kita baru teringat je benda tu. Tiba-tiba Allah datangkan terus ke kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini, itu baru nak jumpa proses orang beriman. Itu proses hijrah yang puan-puan harus latih pada setiap masa. Setiap masa. Orang belanja apa ke, orang tegur apa ke, syukur bagi salam kat kita, ya Allah. Boleh? Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan akan membantu kita melihat balik ke dalam diri. Aku nak jadi orang Islam yang beriman. Aku nak jadi orang Islam yang beriman. Orang Islam yang beriman dekat dengan Allah, merasa dengan Allah, merasa dilihat Allah dan rindu nak jumpa Allah dan bahagia menunggu kematian. Itu di antara tanda dia orang beriman. Jadi sekali lagi memohon menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah. Yang tak cantik terkelaman umi sendiri. Doakan semua majlis hari ini selepas ini jadi satu majlis yang berkah untuk menjadikan Al-Quran benar-benar menjadi pengukuh iman kita hingga kita berjumpa Allah. Jadi sekali lagi mohon maaf atas kelewatan, harap maaf atas yang tak cantik-cantik. Selamat berkhatam Quran dan selamat merasa. Hari ini aku nak mula berhijrah. Nak hijrahkan hati dekat dengan Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam orang kiri kanan, minta maaf. Mudah-mudahan tahun baru ini dimulakan dengan keampunan dari orang sebelah kanan, kiri dan depan belakang kita. Silakan jamah tangan sahabat kita, doakan semoga dia juga sihat walafiat, minta ampun dengan dia. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang mudah diampun Allah, insya Allah. Okay. Jadi diserahkan balik pada pengerusi. Mudah-mudahan ini memberi kekuatan untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rabia Ustazah. Semoga tips-tips yang telah dimaklumkan oleh doktor tadi akan menjadi pedoman kepada kita untuk berhijrah pada hati yang lebih beriman kepada Allah.